kita jangan menghukum. Diagnosa itu membantu kita faham orang tu. Ada orang yang kata autism ni adalah satu penyakit. Apa pendapat Bao? Okey, medically, kerana saya seorang kaunselor kan, dari segi kesihatan, ya, dia suatu penyakit. Untuk kesihatan, apa-apa yang kita panggil tidak dalam rangka tersebut adalah kira penyakit. Rangka apa? Rangka normal? Ya, rangka normal. Dia punya alasan dia adalah kita nak intervensi. Okay. So from medical point of view, dia adalah penyakit. Tapi pada masa yang sama, kita dari segi neuroaffirming lah kan, kita akan kata dia bukan penyakit, dia satu kondisi. Okay. Dia adalah kelainan otak. So meaning medical looks at it as a disorder, tapi another part kita nampak dia sebagai someone wired differently. Correct. Tapi apabila you seorang petugas kesihatan and you're working and at the same time you're a human, jarak tu susah sikit you tahu. Faham? You ada dua view yang betul. So you kena ada balance. And Bao, saya nampak dia melalui jalan tengah. Okay. That dia berlainan daripada kita panggil biasa, tapi kita kena faham biasa tu typical tu manusia yang kata what is typical, what is not. Okay, tetapi pada masa yang sama kita mengiktirafkan kelainan bangsa, jantina, agama, neurodiversity juga macam tu. Okay. Dan saya juga akan sering katalah, kita jangan menghukum. Diagnosa itu membantu kita faham orang tu. Okay. Contoh, kencing manis. So you makan tak boleh makan terlalu banyak nasi. Macam tu. You autism. So saya tahu appointment untuk counselling, I try to give you not so banyak orang punya masa. That time my clinic tak jam. Tak crowded. Betul. And I hasten the pendaftaran tu. So kena faham. At least for about I guna pendekatan jalan tengah. So you viewed both lah. Kalau one is for the purpose of intervention, another one is looking at that person as human that have their own needs, keperluan dia sendirilah.